Suasana petang di kebun Tok Wan. Sekarang ni senja, lebih kurang pukul 7. Tu nampak sunset lah. Ni dekat kawasan kandang kambing. Suasana tenang. Suasana yang suram, tenang. Ni ada kambing 3 ekor duk makan dengan lembu. Ada lagi kambing kat atas kandang tu. Yang ni hak kambing kena terajang dengan bapak, jadi mereka duduk kat bawah. Disebabkan hari raya, jadi lembu-lembu tak lepas, mereka kena makan dedak. Jadi mereka makan dedak ayam. Bukan dedak ayam, dedak lembu lah. Takkanlah makan dedak ayam pula kan. Dia tengok Tok Wan marah kat mereka. Tok Wan duk tahan ayam kat mereka duk langgar getah. Kena dah pukul dengan Tok Wan. Hari ni kami main lewat sikit kat kebun sebab ingat budak yang jaga kebun tu tak balik lagi. Dia telefon dia tak jawab. Rupanya dia masuk terus kat dalam kebun. Mai tengok dah ada kat kebun dah. Mana tak makan dah, tak ada tu dah. Siapa dia? Lepas ni makan yang bawah ni. Abang, cedok sikit pergi bagi kat teh. Tu ambil dah bekas dah. Marah kat geng kambing tu. Mereka tak mau masuk dalam kandang sebab bapak tu lagi terajang mereka. Nanti kita bagi kat teh sikit. Goncang-goncang dah dengar ha. Hak lain yang galut. Hak yang kena ikat tu yang galut. Kat situ bakar sebab tanam bangkai kambing kat situ. 2 kali dah Tok Wan tanam. Yang si Amoy tu pi duduk korek balik, dia buat keluar korek 2 kali mai. Hari ni hari ketiga pun dia korek juga. Lepas tu kita try bakar orang kat atas yang kita tanam tu. Harap-harap dia tak korek lah. Yang ni seronok duk makan dengan lembu. Share makanan dengan lembu. Apa dia? Lama. Tukar kandang ayam. Yang ni senja. Tu. Sunset pun dah habis dah. Tinggal sikit lagi. Kucing pun mai. Okey, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum.